pada tahun 1993 intern 1992 intern 6 bulan tambah bulan 12. Lepas intern tu ada interview dan terus diterap masuk. Macam mana apa ni momen masuk kerja tu, hari pertama masuk kerja? Sebab kita kan daripada intern, kita dah ada projek yang kita diarahkan untuk buat bukan satu program tapi satu sistem. Yang sistem inden minyak. Sistem inden minyak ni sekarang orang tak pakai dah, sebab orang tak pakai inden dah. Sebab dulu kerajaan dipakai inden minyak tu. Dia ada inden kecil dan inden besar. Inden kecil tu untuk kereta, inden besar tu untuk lori ke apa kan. Yang guna tu FGV lah. Dulu dipanggil Feather Plantation. Kemudian FGV ni baru je. Dulu Feather Plantation. First saya masuk praktikal, yang kita macam kosong, tapi takkan kita nak kata kita tak pandai kan, sebab kita memang masuk tu walaupun kita tak tahu RPG tu apa. Lepas tu dapat pula manager Puan Maziah yang nak kata dia garang. Dia memang tu attitude dia baik tapi dia tegas. Saya masa tu dengan Puan Hazlina dia letak bawah Cik Tahir, saya di bawah Puan Maziah. Dia first day tu datang sini, ni RPG, saya nak ajar awak query. Awak duduk sebelah saya, tengok macam mana. Kita masa tu kan, masa first day kita kan kosong. Lepas tu kan tak sempat nak ambil pensel ke pen ke nak tulis buku ke. Tak payah, duduk je sebelah saya, tengok saya buat. Okey, saya buka ni, ni ambil ni. Kita tengok je apa yang dia ajar. Dan kita tak boleh nak cakap, Puan, boleh ulang balik? Macam tak ulang. Sebab masa tu apa yang dia ajar, kita kena tengok dan kita kena faham. Dan dia tak ajar 2 kali. Okey, awak dah faham? Nanti pukul 2 awak pergi naik dekat Felda, bilik keuangan, awak ajar macam mana saya ajar ni. Saya cakap kan, okey, insya-Allah. Macam mana ni? Macam mana saya nak ajar orang? Saya pun tak faham ni kan. So saya pun jumpa dengan Miss Lee. Miss Lee, boleh tak Miss Lee tolong ajar saya balik, sebab saya nak tulis je. Kalau boleh saya nak buat manual sikit, sebab nak ajar accountant Felda query. Lepas tu cakap, siapa yang suruh? Saya Puan Maziah. Oh, bos saya. Puan Maziah tu bos dia juga. So dia cakap, okey, duduk sebelah saya, ada syarat, belanja saya makan. Tak apa, tak kisah tak apa, belanja makan ke nak golek ke apa saya boleh buat. Asalkan mesti dia ajar saya nak tentukan yang saya boleh sediakan manual walaupun ringkas, sebab saya nak pergi jumpa accountant ni. Saya ni first day kat sini tiba-tiba dia ajar, lepas tu nak pergi jumpa accountant. Saya kata macam tak confident kan. Lepas tu dia kata okey boleh. Dia pun ajar dalam masa 2 jam. Pukul 2 lepas solat saya pergi naik atas, jumpa dengan siapa? Jumpa dengan arwah Cik Hanif, jumpa dengan ada 3 orang accountant pada masa tu, dan sebelahnya Puan Raja, wah Cik Hanif tu, tapi masa tu dia orang tak kahwin lagi, dia duduk bilik lain. 3 orang tu satu bilik lagi Puan Raja. Lepas tu dia cakap, ni Yelah, saya masuk bagi salam semua-semua. Saya beritahu lah, saya ni staf purata nak ajar query. So Cik Hanif ni cakap lah,
Bila pula datang ada staff muda-muda? Kan biasa pula datang semua staff yang dah macam 30, 40, macam 50 macam tu kan. So dia cakap, saya baru masuk. Awak ni staff baru ya? Boleh. Nak ajar saya query ya? Ya. Lepas tu cakap, ni adalah senarai-senarai file, physical file, ni logical file dia. So saya nak ajar tuan lah. Rasanya tuan kena duduk, saya berdiri tak apa, saya nak ajar. Lepas tu saya pun ajarlah dia. Lepas tu saya ajar dia A to Z lah, apa yang dia ajar oleh Mr. Lee. Dan saya bagi, tuan ni manual yang saya buat ringkas untuk tuan ajar. Siap ada manual ni, bagus ni dia tu. Lepas tu lepas saya ajar tu, yang sebelah pun sibuk nak suruh ajar sebab benda yang sama. Tapi dia kata sebab yang panggilnya arwah Cik Ani kata, korang bajang aku, tak payah bajang Amy. Amy ajar aku seorang je. Saya kata okeylah, tak kisah, saya boleh ajar je. Tak boleh. You turun. Nanti I ajar 2 orang ni. I dah pandai ni, ada manual je gitu. Saya pun turun lah kan. Saya turun. Dia kata, Mr. Lee cakap, korang dah pergi atas ke Amy? Dah. Saya kata, dah ajar, dah. Dah faham ke? Tak faham lah kot. Sebab dah ada manual, aku tak faham lagi. Tak tahulah kata kan. Lepas tu, esoknya ada meeting pengurusan Felda dan ada accountant semua. Puan Maziah adalah Mr. Lee semua dalam meeting tu. Kita kan praktikal intern, mana kita masuk meeting? Kita mesti pengurusan dia orang. Dia cakap, mana staf baru awak Maziah? Tak naik ke? Tak ajak naik? Okey, budak tu ajar, saya dah pandai dah buat query ni. Saya kata, Puan Maziah kata, siapa? Ni Amy Sakura tu. Siap, ni Amy Sakura. Minta Ibrahim. Macam-macam nama dia sebut. Puan Maziah kata, dia ajar tuan Cik Ani query ke? Ya, bukan saja ajar saya query, tapi setiap buat manual lagi kat saya. Waktu tu siapa dah manual tu 1, 2, 3, 4, 5 je. Manual ringkas je kan. Saya letak skrin, saya kat MP screen tak macam tu je sebab tak nak dia tanya banyak kan. Dia dulu KIT, K1, 2, 3, 4, 5 kan. Puan Maziah K4. K4 dah. K4 ni dia uruskan plantation lah. Kalau K5 dia uruskan FPI, dulu kan by company. Bulan 1 sampai 3 barulah masuk tu lah. Masuk first year lah kiranya kan. Tapi masa tu kerja, tapi kita orang belum konvo pun lagi. Konvo kan lambat. Masuk kerja, terus diberi tugasan duduk bawah Mr. Lee buat sistem tender baca. Tapi untuk yang indent tu still kena continue sebab belum ada training. Sistem dah siap tapi belum ada training. So kita kena uruskan semualah training untuk plantation, untuk Felda plantation pada masa tu. Dan bila masuk pula sistem baru, sistem tender baja bawah Mr. Lee, so saya pun uruskan dia lah, sistem jugalah, buat jugalah sistem tu. SAP lah. SAP. Tahun 2000 kan SAP. Start daripada mula tu. Sekarang pun masih SAP? Ya. Sekarang dah tak? Saya duduk dalam SAP dalam 10 tahun. So, lepas tu bawa balik ke? Lepas tu diletakkan di bawah integration, bawah Puan Noreza, integration team. Lepas tu diletakkan di bawah Cik masa tu Cik Samsudin, dia di bawah plantation, ada EG semua tu. Saya dalam unit GIS. Syukurlah dia dah keluar, saya duduk sini je lah. Sebab apa, bila orang kerja kat luar tu, cabaran dia banyak juga. Kerja dia sama je. Masa tu saya dapat offer untuk SAP sebab SAP pada masa tu memang gaji tinggi. Tapi bila saya tengok balik,
kawan-kawan saya yang satu ITM. Masa tu Prodata kita dah buat SAP bukan satu modul, semua modul. Memang kita satu maksudnya semua modul kita ada. Maksudnya jadi sebab tu orang Prodata bila dia kat luar dia dapat triple payment. Sebab dia ada pengalaman, dia buat benda tu dan dia support benda tu. Prodata yang keluar-keluar semua kan dia buat support, dia buat implementation, pergi luar. Sebab masa tu SAP siapa yang ni pergi luar negara kan. Masa tu saya pun dah banyak juga dapat offer yang kawan yang satu ITM. Kau buat SAP MM kan, jom lah duduk kat Brunei, duduk kan. Tapi dia kata tak payahlah, kita ada suami, kita ada anak. Tak, kalau yang tak kahwin boleh lah pergi Brunei ke mana-mana. Sebab SAP dulu siapa yang jaga kena pergi luar negara. Tapi SAP sekarang semua balik Malaysia. Support daripada Malaysia. Tak ada dah yang pergi luar negara. Pergi duduk Trinidad Tobago lah, bertahun-tahun balik kan. Memanglah yang pergi tu yang tak kahwin, lelaki tak apalah. Macam dengan orang teknikal Prodata, saya punya husband punya batch semua dapat offer luar negara, dapat offer kerja. Husband saya pun dapat, tapi saya kata buat apa dia nak pergi, sebab dia pun dah keluar, dia dah kerja kat sini. Okey semua. Kalau dia pergi susah juga saya nak handle dengan dua orang anak semua kan. Kita pun kerja balik malam juga. Saya kita bukannya balik pukul 5 kan. Saya masa tu tengah buat SAP balik pukul 2-3 pagi. Semua ada paling lewat pun sebelum LRT habis waktu. Macam kita naik tu LRT tu macam kita seorang dalam LRT tu. Bayangkan lah. Sampai dekat Taman Melati tu dah rumah saya kat situ. Bila turun saya seorang je turun. Macam Allah, saya seorang je turun dalam LRT ni. Macam tu. Jadi bagi saya dapat offer mana-mana pun sama je, kerja sama banyak je. Bagi saya Prodata saya daripada intern first kerja pun kat sini memang pada masa tu bos-bos semua macam ambil berat pasal kita kan. So kita memang selesa. Kerja yang kita selesa dengan kerja selesa dengan environment kan. Walaupun berbezalah environment sekarang. Sebab pada masa saya bujang-bujang dulu, setiap satu had datang office. Nak gimana? Bukan kita nak pergi Padang nak gimana kan. Satu had memang saya dengan grup-grup Prodata yang bujang-bujang, memang kita datang office. Bukan saja hari kerja datang office, hari tak kerja pun kita datang office. Tapi sekarang mana ada orang datang office satu had? Boleh bilang aja hari. Kalau saya pergi office tu adalah nampak seorang dua je pergi office, datang office. Maksudnya Prodata dulu dengan Prodata sekarang tak sama lah. Sebab rasa sayang pada syarikat tu tak sama. Bagi saya lah, untuk orang-orang yang baru ni macam yalah, sebab orang baru ni dia kerja 5 tahun dia akan compare gaji. Kat luar ni ada sini baru 3. Kat luar dan jadi 6 ni, kawan dia dah dapat ni. So dia sebab dia keluar daripada atas sebab gaji. Sebab mungkin yalah kita dulu tak ada telefon, tak ada internet kan. Jadi orang sekarang semua ada. Apa-apa sikit ada masalah, post kat Facebook, post kat sini, TikTok sana, semua kan. Tapi orang zaman dulu mana ada. Kalau ada masalah dekat office pun, dia akan bincang dengan bos dia kat office. Bukan dia post mata-kata, tak bincang dengan bos dia pun. Tiba-tiba dia masuk Facebook, masuk dengan TikTok. Jadi kan, tu yang tidak harmoni. Jadi nama syarikat, yelah orang tak tahu dia kerja saya kat mana. Tapi orang yang tahu akan, bos-bos ni akan tahu kan.
Sebab dulu memang kita kalau ada masalah pun kita akan cari orang yang lebih tinggi daripada kita. Kalau kita tak boleh cerita dengan bos kita, kita pergi GM kita. Macam saya SAP, saya dah saya duduk dalam SAP 10 tahun. Bukan saya tak sayang SAP tu, sayang pada user kita, sayang pada kerja kita. Tapi saya beralih ke integration sebab saya rasa saya dah tak boleh dah nak cope dengan bila ada isu ni kita nak berbincang macam one way je, tak ada two way communication. So saya jumpa GM, saya kata lagipun pada masa tu saya punya level high blood pressure, memang doktor kata suruh berhenti kerja. Sebab kita dah tak boleh nak solve masalah tu. So dia kata kalau boleh tukar pergi department lain kan. So saya jumpa dengan GM, berbincang dengan dia, boleh tak saya masuk department lain dan bagilah SAP tu pada orang yang muda-muda ni yang boleh explore lagi muda-muda. Sebab memang dalam SAP dia rigid, dia kena bila user nak sesuatu kita kena fikir macam mana nak buat benda yang user nak tu. Sebab kita tak boleh ubah program, tapi kita boleh wujudkan program baru kan. Kita kena cari kita kena carilah macam mana nak solve benda tu supaya user puas hati semuanya. Tapi bagi saya apa yang saya dah belajar, apa yang saya dah buat dalam SAP, saya buy company, saya dah letak dalam manual, dah letak kat dalam share service kan yang dulu tu. Jadi orang boleh tengok kat situ. Kalau tak faham boleh tanya macam tu. Jadi kita dah share apa yang kita tahu. So kita beralih ke benda lain pun kita tak rasa kita tinggal tanpa kita bebankan orang lain lah. Macam tu. Sampai sekarang orang SAP guna apa yang saya buat. Kalau dia ada masalah kan, dia akan cari balik saya punya kerja, apa-apa yang saya buat tu, dia orang akan. Sebab benda tu sentiasa sama je. Walaupun sekarang orang pakai HANA ke apa ke, bendanya sama je. Workaround tu mesti kena ada. Workaround tu yang menyebabkan saya jadi naik darah tinggi. Sebab nak mencari workaround tu, nak fulfill apa yang user nak. Walaupun kita boleh buat benda tu, tapi kita rasa macam kita kena fikir kan. Sampai kita balik rumah pun kita fikir, kita tidur pun kita fikir. Tu yang menyebabkan. Harapan supaya Pondata lebih berjaya lah pada masa hadapan. Dan orang-orang yang ada yang muda-muda ni lebih berusaha lah untuk menjayakan Pondata. Kami yang nak pencen ni dah 5 tahun lagi. Yang muda-muda dah ada 15-20 tahun lagi kat sini. Selamat menuju 40 tahun Pondata. Saya sayang Pondata.